Review ASEAN Champions League Elite Round of 16 second leg, tuan-tuan. Ada 4 perlawanan tumpuan, tapi sudah semestinya kita beri fokus yang lebih kepada wakil tunggal negara kita, JDT. JDT terbang ke Jepun untuk bertemu Sanfrecce Hiroshima untuk second leg ni. Untuk yang mana yang tak tahu, first leg JDT telah menang 3-1. So, 2 bekalan gol tu memang membuatkan JDT selesa. Untuk second leg, ini recap sedikit mengenai perlawanan tersebut. Untuk separuh masa pertama, agak pelik juga walaupun position memang 100% dikawal oleh pasukan tuan rumah, tetapi untuk separuh masa pertama yang aku rasa kesilapan terbesar tuan rumah adalah mereka tidak tergesa-gesa untuk mencari gol. Santai je. Macam diorang tu tak tahu pula diorang tu ketinggalan 2 gol. Untuk separuh masa pertama, 10 minit terakhir sahaja tuan-tuan baru nampaklah attack tu laju sikit. Masuk separuh masa kedua, momentum ada naik sikit, tapi disebabkan compact ataupun tactical defensif daripada JDT membuatkan Sanfrecce Hiroshima gagal melakukan sebarang serangan yang berkualiti. Kita semua tahu Hiroshima ni dia punya gameplay dia lebih kepada crossing ataupun set piece, tetapi semua serangan itu berjaya dipatahkan pemain pertahanan JDT. Dengan tunggal untuk perlawanan ini hadir pada minit ke-90 hasil daripada Kinoshita. Untuk pengetahuan korang, ada 3 kali challenge VAR untuk penalty decision, tapi 2 gagal, yang 2 tu tackle, yang ketiga ni handball, tapi yang ketiga ni memang referee call untuk penalty. Keputusan 1-0 kekal sehingga bisa penamat, sekaligus JDT melakar sejarah. JDT layak ke kuarter final ACL Elite. Satu pencapaian yang bukan kecil ya tuan-tuan. Untuk saya, peminat bola sepak Malaysia, walaupun bukanlah peminat JDT, tompang bangga dengan pasukan JDT. Untuk round of 16 ni 4 game dah selesai. Satu lagi game yang kita patut bagi tumpuan selain daripada game JDT, Buriram menentang Melbourne. Untuk aggregate, untuk first leg Buriram terikat 1-1. Untuk second leg mereka juga masih kekal terikat. So keputusan ditentukan dengan sepakan penalti. Buriram menang dengan sepakan penalti 4-2. Kita patut bagi kredit kepada goalkeeper Buriram. Selain daripada JDT, Machida Zelvia, Vissel Kobe dan juga Buriram telah layak ke quarter final.